never give up. Tak boleh lagi ni. Padahal customer nak tukar, sama je keras rasanya. Sama je keras. Pening ah. Mana si Apis ni? Dia pasal ke mana? Mana ada Apis ni? Oh, sini kau. Kau buat apa ni, Bis? Tak ada. Customer nak tukar spring. Dia kata dah lembut. Aku cek lah. Macam mana kau cek? Aku cek macam ni. Oh, ini 12K ni. Ini 16K. Macam orang lah. Macam tu kau cek. What? Bis, aku ada satu benda baik telefon ukur. Barang baik ni. Aku rasa kalau macam ni 8K. Kalau yang ni 5K. Apa benda lah dia orang buat ni? Tak boleh jadi. Yang turun lah. Jap. Apa benda ni? Ish. Apa benda korang buat ni? Aku rasa betul lah ni. Jangan mengalah lah. Cara aku betul. Ini apa benda yang korang bertekak dia? Tadi aku tengok Sia bawa caliper dengan spring apa benda ni. Ni apa benda korang buat ni? Diorang ukur spring. Lepas tu? Spring ni keras dia lembut. Mana patut korang pakai ni. Kau pergi ambil spring ni, kau pergi hantar dekat Dayet, suruh dia test. Apa ke benda? Angkat spring, bawa. Aduh, Yit. Diorang ni bergaduh pasal spring. Tak habis-habis bergaduh pasal spring. Siap ukur le, apa le. Aku pun tak faham lah. Kau settle Yit masalah ni. Peace. Kau bagi spring ni kat dia. Apa yang kau gaduh pasal ukur spring ni? Patuan mana kau ikut? Dengar yang ukur pakai caliper, dengar ukur tekan. Kita ada ni kan, kita gunakanlah. Tengok, kita ada dua mesin ni. Kita ada mesin test absorber, kita ada mesin test spring. Tak payah susah-susah, korang test pakai caliper, pakai tangan apa semua. Buat apa? Susah, ukuran tu tak sama. Ni, dia boleh baca ukur terus. Apalah korang ni. Sekejap, aku test sekejap. Macam tu. Tengok, tunjuk sikit cara. Kau nak tengok cara? Inilah cara dia. Tengok spring dah masuk ke dalam Jadi kita test berapa K. Apa ukur pakai caliper dengan tekan. Tengok, spring yang korang bagi 3K aku dah test, 5K aku dah test. Apa guna caliper dengan tangan? Kita ada mesin je. Kita ada mesin kita gunakan. Rugi tak pakai. Macam tu. Baru dapat bacaan tepat. Baik. Faham? Nampak? Aku dah kata kau salah. Kau pun salah. Lagi polish shop Apa yang bising-bising tu? Diorang tengah berdebat pasal test spring ni. Kita ada mesin guna test spring. Kalau cara abang pula macam mana? Sebab diorang dah tunjuk dah cara diorang. Tunjuk dah. Dah. Jadi nak tahulah berapa rate spring ni. $3K, $5K. Ada mesin pun tak jadi
Aduh. Kalau 10 orang punya macam ni, aku rasa berbeza-beza dia punya cara kot. Pening ah. Dah!